Korang semua dah dengar gosip terbaru pasal jam tangan mewah yang dipakai oleh kakak kepada Neelofa, iaitu Nur Nabila, masa majlis rumah terbuka Aidilfitri baru-baru ni. Wah, memang jadi bualan hangatlah dekat media sosial. Semua ni bermula bila ada seorang pengguna dekat threads ni kongsikan gambar jam tangan tu. Siap ada harga lagi. Berdasarkan gambar tu, jam tangan tu dianggarkan bernilai lebih daripada RM250,000. Gila tak? Teruslah netizen kecoh. Ada yang tulis, jam Nabila pakai RM250K korang? Padanlah open house fancy macam ni. Lepas tu, pempengaruh media sosial yang selalu kongsi pasal barang-barang mewah, Mirzan Johor pun tampil beri penjelasan. Dia kata, jam tangan yang dipakai Nur Nabila tu daripada jenama mewah Cartier, model Cartier Benoit. Model ni memang terkenal dengan rekaan yang sangat elegan. Memang ramai yang bercakap tentang jam Nabila sejak 2 hari ni. Jam itu dari Cartier, model Benoit, harganya sekitar RM252,000. Itu pun dah boleh beli sebuah apartmen tau. Jam tu pula jenis full diamond, memang mewah gila. Rumah saya sendiri pun tak sampai harga RM250,000, cerita Mirzan. Pendedahan ni lagi-lagi buat perbualan dekat internet makin panas. Ramai netizen yang kagum gila dengan nilai jam tangan tu. Siap ada yang samakan dengan harga sebuah rumah. Oh ya, sebelum ni pun Nabila pernah cerita yang dia sanggup habiskan ratusan ribu ringgit semata-mata nak jaga kecantikan wajah dia. Tambahnya lagi, kos penjagaan kulit dia je dah cecah lebih daripada RM140,000 setahun tau, semata-mata nak nampak anggun walaupun tak pakai makeup. Wah, memang kaya raya lah kan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.